kalau tuan-tuan ingat kita berhenti sebelum ini Mazikert War kan, 463 kan. Dia saya katakan fatwa salib Pope Urban kedua. Dia berucap di Clement, dia berkhutbah agar orang-orang Kristian turun untuk ke medan Baitul Maqdis untuk perang salib. Masa berlalulah, masa ni Alif Arsalan pun dah tak ada. Dan sampai masa Alif Arsalan 463 Hijrah kan, ni 488. Masa ni yang mendukung satu kerajaan masa ni, kerajaan Anatolia, keturunan dia juga, iaitu Kilish Arsalan. Kilish Arsalan ni KLIJ, Kilish Arsalan. Setengah ahli sejarah kata keturunan Arsalan juga, tapi saya nak kata cucu ataupun cicit saya tak nak pasti sangat. Tapi yang pasti jurai dia jugalah, orang Turki jugalah, senang abang. Masa 488 Hijrah ini, Pope Urban kedua dia keluarkan fatwa yang bahawasanya kita tak boleh tunggu lama dah. Makin lama makin teruk orang kita diancam, orang Kristian tak boleh masuk Baitul Maqdis, sedangkan boleh masuk. Tetapi itulah orang Kristian punya apa orang kata apa, mainan psikologi. Dia akan kata macam tu nak tarik semangat orang Kristian. Okey, tapi memang pun bila Saljuk menang Mazikert War, dia kontrol Baitul Maqdis, strict sikit syarat dia. Syarat dia lebih strict sikit untuk orang Kristian nak masuk, ialah takut nanti masuk buat perangai dan sebagainya kan. Itu yang jadi, maka Pope keluarkan arahan fatwa masa ni, kita kena ramai-ramai turun untuk berjuang lawan dengan orang Islam, lawan dengan orang Turki masa tu, untuk membebaskan Baitul Maqdis sebagai cekaman orang Islam. Baik. 489 Hijrah, setahun lepas tu, di sinilah, okay, 489 Hijrah. Zaman ini zaman Kilish Arsalan yang memerintah Anatolia, datang segerombolan tentera Kristian. Tuan-tuan ingat nama ni, Petrus Hermit. Bijak lah, bagi saya dia bijak. Dia Kristian. Bila saya sebut bijak bukan saya sokong dia, tapi saya, di sudut akademiknya dia bijak. Apa yang dia buat? Semasa gerombolan daripada Eropah on the way nak mai ke tanah Turki, Iran, Aisabu semua ni, Petrus Hermit ni yang duduk wilayah dekat-dekat ni, dia pi dulu ke Anatolia. Apa dia buat? Dia kumpulkan pakcik-pakcik pencen askar, pakcik-pakcik rela watania, pakcik-pakcik semua ni yang tua-tua dah, atau budak-budak yang PLKN macam itulah. Himpun pagi pakai baju the dark night yang ada salib tu. Pakai tutupkan topi besi semua, berarak beramai-ramai ke Anatolia. Bila orang tengok, puak mana ni pelik ni kan. Bila orang tanya depa, apa mau? Apa mai buat apa? Maka kata golongan ini, kami main nak bebaskan Baitul Maqdis. Kami main nak lawan orang Islam. Dengan berani yang beritahu macam tu. Oh, hebatlah. Okay, tapi puak daripada ni tak ramai pun, berapa ribu je. Dan daripada memang lemah pun. Tetapi sengaja ditune macam tu. Tak silap saya, skill ini duduk dalam, tak silap saya lah, sekadar saya baca lah, dalam Art of War, Sun Tzu pun sebut tentang ni, iaitu The Logic of 10 Men. Tuan-tuan tengok cerita World War Z yang Brad Pitt berlakon tu, yang masa dalam kereta tu dia sembang dengan satu orang pegawai Israel. Dia kata macam mana Israel boleh tahu awal yang zombie ni akan main. Dia kata The Logic of 10 Men. Iaitu kita bagi info kepada lelaki yang ke-10, tapi Sun Tzu tak sebut 10, dia sebut yang ke-5. Tapi konsep dia sama. Kita bagi info kepada lelaki yang ke-5 ataupun ke-10 ataupun ke-3, tak kisahlah. Info yang betul, dan kita bagi kita semangat yang betul. Awak memang pejuang, awak memang power, awak memang apa semua ni. Sampai dia rasa akulah pejuang agama, akulah Avenger semua tu lah. Maka puak-puak ni yang pi. Dia tak ditipu, tetapi dia digunakan, iaitu puak ni pi dulu untuk dibodohkan. Minta maaf sebut. Dia menyangka dia lah warrior. Dan Sun Tzu pun sebut macam tu. Bagi maklumat yang salah kepada lelaki ke-5, kemudian biar dia sangka maklumat tu betul. Lelaki ke-5 ni pastikan lelaki yang dijangka akan ditangkap. Bayangkan askar kita ada intelijen 5 orang masuk ke negara orang. Seorang ni yang kita agak dia ni mesti kena tangkap kan ni. Bagi ke dia maklumat yang lain yang tak betul, tetapi bagi seolah-olah dia sangka maklumat tu betul. So bila dia ditangkap nanti, bila dia ditorture oleh negara musuh, dia akan lawan, dia rasa dia pejuang, tapi akhirnya dia akan bocor juga kan. So dia akan bocor dalam keadaan dia tak berlakon lah, memang dia bocor sungguh, tetapi yang dia bocor tu adalah maklumat yang salah. Itu strategi Sun Tzu, dan dia juga disebut dalam Logic of 10 Men. Petrus Hermit buat macam ni, tapi konsep yang macam ni bukan yang ni lah. Maksudnya pakcik-pakcik rela semua ni ramai-ramai dengan depa rasa kami lah pejuang, pakai baju crusade semua ni, salib pakai semua ni, pilah ke Anatolia ni nak lawan dengan orang Islam. Bila tanya kenapa main ni, kami nak bunuh orang Islam. Semangat lah.
Lepas tu Kilish Arsalan hantar askar. Tuan-tuan, disebut dalam buku sejarah dunia, tak sampai berapa jam lah, habis mati semua. Yalah tuan-tuan, tua-tua semua kan. Maka Kilish Arsalan merasakan, lah macam ni saja ke tuan-tuan Kristian? Ingatkan macam mana hebat sangat lah macam ni saja ke? Maka di situ dia telah memberi satu persepsi kepada orang Islam. Macam ni punya Eropah tak ada nilai lah. Macam main balik Eropah semua kan. So tak, there is no need to worry lah. Jangan risau sangat lah. Kan? Bukan ancaman yang besar. Di situ kesilapan dia. Gerombolan yang lebih besar, gabungan Perancis, Georgia, Jerman, Inggeris semua ni on the way nak main lah. Frank, diketuai oleh Port Frank ni, Port Jerman kan, saya contoh dah tu kan. Ni ketua dia lah, tapi yang lain ramai lagi. Nanti dalam tentera salib ni ada Frank, ada beberapa yang lain yang jahat, yang the dark knight baik. Bukanlah baik. Saya sebut kata apa? Warak kan. Sebab nanti ada golongan yang sangat jahat sampai orang putih nama dia Christopher Chain dalam penulisan laporan Crusade. Orang putih sendiri tulis. Dia kata dia tak pernah menyangka askar ni sezalim ini. Dia orang putih, dia Kristian. Okey, besok Kilish Arsalan mai perang kalah kat orang Kristian. Bila kalah, dah jadi satu persepsi pada orang Islam. Kristian lemah tu suruh takut lah, bukan ancaman yang besar. Sembang berdekah-dekah, main macam ni je, hantar tentera tua-tua ya. Maka they are not ready. Mereka tak bersedia. Ni zaman ni ingat, 4 lepas 9. Lepas tu tuan-tuan, datanglah gerombolan kedua. Sebelum 492 ni lah. Kita tengok fatwa 488, salib 492. Within 4 years. Selepas keluar fatwa, 4 tahun mereka dah menang perang salib. Maksudnya, permulaan gerakan salib bukan 492. On the same years, 488 tu juga. Keluar arahan, jalan. Menang 492. Maksudnya lari berapa tahun tu? 4 tahun je. Sebelum tu mereka dah bergerak dah. Datanglah gerombolan kedua. Tak masuk Baitul Maqdis lagi, tetapi mereka menggempur satu demi satu negara. Mereka masuk ke sepadan Turki, ke satu negara nama Antioch ni, bandar. Tapi zaman tu, tuan-tuan, bila saya sebut khalifah, di mana khalifah? Di sini, Baghdad. Masih lagi khalifah. Di sini kita akan refer sebagai sultan-sultan. Bila kecil-kecil dia panggil sultan-sultan. Kalau tuan-tuan baca buku, dia kata Sultan Nuruddin, Sultan Salahuddin. Bermaksud dia memegang kesultanan kecil. Okay, Sultan Alip Arsalan. Tetapi kenapa dalam Abbasiyah tersebut khalifah? Yes, sebab fasa ini masih fasa Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah. Macam tu lagi. Dia sebut macam tu. Sebab bila Abbasiyah sebut khalifah. Kenapa bila kami baca buku dia sebut sultan, Ustaz? Sultan kita mesti make sure. Mesti sultan tu adalah negara-negara kecil. Kemudian datang gerombolan kedua yang begitu ganas. Dia membunuh tentera-tentera Kilish Arsalan, kerajaan Seljuk Turki. Kilish Arsalan lari sampai ke Edessa. Edessa saya tak tahu sembunyi bunyi ni. Habis di Edessa dia naik ke Antioch. Dia lawan dengan Sultan Antioch. Masa ni tuan-tuan satu drama yang menarik. Bila mana tentera-tentera salib ini masuk, dia gempur satu negara Islam. Baghdad duk Khalid di sana tu. Khalifah tak peduli dah. Antioch dia merayu minta tolong siapa? Minta tolong penguasa masa tu dua negara dia minta. Satu Mosul, satu Aleppo. Aleppo Halab kan? Syria kan? Sebab macam ni peta dia lah. Ni nama. Ini saya tak ingat nama raja dia, tapi di sini saya ingat nama raja dia. Ridwan ini Dimash. Damsyik lah. Nama dia Ridwan, Raja Ridwan, Sultan Ridwan. Raja Antioch dia minta tolong Raja Aleppo, Halab. Kawasan dekat-dekat je, Damsyik, Halab, Mosul. Apa jadi? Raja Aleppo ni dia dah pi dah ke Antioch ni. Sekerat jalan dia patah balik. Sebab apa? Sebab abang Raja Damsyik ini, Ridwan ini, Sultan Ridwan ini adalah abang dia. Adalah Sultan Damsyik. Bila dia keluar, terus abang dia pi nak jajah Aleppo. Abang kandung dia. Maknya dia kata, sorry Antioch, aku tak boleh tinggal abang aku kan nak ambil harta aku ya. Nampak tuan-tuan? Dia berlaku macam tu. Sedangkan kita sedang bertempur dengan Kristian dalam misi salib, masih lagi berebut negara sama adik-beradik. Ini penyakit orang Islam masa tu. Berlaku sebagai satu tahap, orang Islam dah lupa perkataan jihad itu apa. Begitu juga pemerintah Mosul masa tu pun dah pi sekerat, patah balik juga. Sebab kalau dia keluar, sultan lain akan duduk tempat dia.
akan buat kudeta, akan menjajah negeri dia, maka masing-masing stay on dia negeri sendiri, tak keluar. Tinggallah Antiochus dihantam dan akhirnya dapat kat Kristian. Sebab betul lah. Kristian dapat Antiochus. Orang akan tanya, Ustaz, kenapa Raja Antiochus tak minta bantuan Baghdad? Masa itu terlalu jauh dah. Baghdad tak jauh mana pun, Iraq ya. Tapi Khalifah dengan Kesultanan Kecil dah tak ngam. Asalnya tuan-tuan, Kesultanan Kecil ini dia diamanahkan sebagai gubernur. Lama-kelamaan bila dah jauh, Facebook tak ada nak isi data dan SPSS ke semua tak ada laporan semua kan. Maka ambil pilih Khalifah tak tahu, dia menumbuhkan kerajaan dia sendiri. Kesultanan dia sendiri, bukan dia, mereka. So untuk dia minta tolong balik dekat Khalifah, kacau lah. Sebab tu dia takut lah. Baik dia pakat dengan geng-geng yang lompat parti sama dengan dia lah. Raja Sultan ni kan. Pakat sama dia buat pakatan baru. Macam tu lah. Yang kedua, setengah pendapat kata kerana kepercayaan kepada Abbasiyah dah tak ada masa ni. Sebab Abbasiyah dah teruk dah tentang masa ni. Tetapi Baghdad masih utuh. Betapa kuatnya Baghdad. Walaupun Khalifah dah teruk, tetapi tinggalan Khalifah dulu yang hebat masih ada. Masa ni Baghdad hanyut dengan penyakit ilmu yang membincangkan falsafah tinggi-tinggi, Spinoza, Pantheism yang kau-kau memang lah. Sini pula duk balik dengan kekayaan dan kemewahan. Baik. Kesan dia apa tuan-tuan? Minta bantuan raja-raja ni. Tuan-tuan kalau baca sirah Umar Mukhtar, The Lion of the Desert. Umar Mukhtar, pahlawan Libya kan. Bagaimana ketika mana Libya berhadapan dengan Itali. Lawan sungguh-sungguh ni. Umar Mukhtar seorang pahlawan yang bijak bahasa Inggeris, bijak bahasa Arab, bijak matematik, bijak fizik, bijak agama. Dia adalah salah seorang ahli tarekat As-Sanusiyah. Tarekat As-Sanusiyah ini satu tarekat dalam dunia yang saya respect lah. Sekarang dah habis dah Sanusiyah. Sebab kebangkitan Ikhwan, Sanusiyah jadi slow sikit. Padahal Sanusiyah power. Dia tarekat, dia ada zikir dia. Tetapi tarekat yang tidak meninggalkan senapang dan pedang. Ada setengah tarekat dia mengambil tasbih dan meninggalkan semua itu. Tetapi Sanusiyah tasbih pun ambil, senapang dan pedang pun ambil. Bertempur lawan Itali di Libya. Malangnya semasa dia dah teruk sangat dah, minta bantuan Uthmaniyah masa tu. Tapi Uthmaniyah pun dah di hujung dah. Masa tu Uthmaniyah buat perjanjian Lauzin. Nama tempat ni. Lauzin Treaty. Perjanjian dengan Itali untuk tukar duit lah, perdamaian sebagainya. Maka apa yang jadi dekat Libya nanti ambil gambar lah. Aku berbaik dengan Itali. Nampak tu. Masa tu sakit hatinya rakyat Libya terhadap Turki masa tu. Kami dibenung hampa, kami minta tolong, hampa pula pergi berjanji pula dengan musuh kami. Tu penyakit yang menimpa kita. Baca sejarah ni tuan-tuan. Sedih. Lauzin 1923 tu saya kata Turki pun dah di hujung dah, bukan zaman Khalifah. Dah zaman Turki baru dah. Bukan Turki baru lagi. Turki baru 24. Fasa antara Uthmaniyah nak pergi Turki baru. Di Ma'ara ni, bila dia naik ke Ma'ara, naik di Ma'ara ni, ini lagilah sedih. Pergi di Ma'ara, Raja Ma'ara ni merayu-rayu kepada raja-raja yang lain. Tolonglah kami. Siapa pun tak mau tolong. Pasal masa ni kerajaan mereka terlalu kuat dah ni. Kristian dah terlalu kuat. Apa jadi? Semasa Kristian, sebab macam ni lah. Semasa Kristian duduk tengah marah ke Ma'ara, macam tu, tak sampai lagi. Raja Ma'ara merayu, Mosul, Aleppo ni, tolonglah kami. Mereka tak mau tolong. Saya baca dalam buku Tamim Ansari, dia kata bahawa kenapa raja-raja ni tak mau tolong? Kerana mereka beranggapan Kristian Frank ini bangsa tak bertamadun. So, mereka ni macam Viking yang main dulu, ingat tak masa Andalus? Mereka main nak mengamuk, mereka belah. Orang-orang gasar kan? Orang gasar yang macam tak ada tamadun pun. Saya bagi masa tu orang Islam pendapat mereka, orang Eropah ni tak ada tamadun. So, bukan ada point pun, mereka main bukan nak jajah kita pun. Mereka main nak mengamuk-mengamuk, curi makan, mereka belah. Jadi, raja-raja Arab ni kata bahawa, biar, tak usah tolong dia. Sebab nanti bila dia hancur, dia mati, kita pian negara dia. Nampak? Masa tu sampai tahap tu. Ni raja-raja Arab ni. Meanwhile, lagi sakit hati dia ketika itu ada dua kerajaan. Satu Homs pun di Syria kan. Satu Tripoli ni di Libya. Raja Homs dia nak play safe. Dia nampak tak boleh makan dah ni, Kristian terlalu kuat.
Sebenarnya Islam pun kuat, tapi sebab tak ready kes awal ni. Tak ready. Minta maaf, saya sebut dah, minta maaf. Orang-orang sufi jangan marah saya. Saya pun sufi juga. Tapi masa ini gerakan tarekat yang ekstrim telah menjangkiti dunia Islam. Sampai tak apalah, nak serang pun serang lah, kita ada tasbih. Banyak orang keluar ke gua-gua, ke dalam-dalam, tak mau berjuang masa ni. Sebab tu Ibn Taymiyah yang datang kemudian, Ibn Taymiyah masa ni, dia kritik zaman ni, dia kata apa punca. Sebab tu bila orang kata Ibn Taymiyah kritik sufi, dia bukan kritik semua sufi. Sufi hebat. Tadi Sanusiyah sufi tarekat, tapi lawan Itali. Bukan semua sufi teruk. Tapi particular time ini saja yang mereka macam ini sudah takdirnya. Tak apalah. Mereka pun berkhaluah di gua-gua kan. Banyak jadi macam tu kan, naik gunung semua tu. Masa tu dah jadi fenomena. Maka yang Ibn Taymiyah di sini dikritik itu bukan dikritik semua sufi, tetapi sufi ini sahaja sebenarnya. Kalau kita faham konsep sejarah begitu, kita tidak akan bergaduh. Okay? Bila ada orang kritik ilmu kalam ada dua peringkat. Zaman ini dengan zaman ini. Kalau zaman ini memang ditolak. Imam Syafi'i sendiri menolak ilmu kalam. Kalam yang di sini. Kalam yang di sini juga ada perbincangan lain pula. Bila Imam Ghazali kritik kalam yang mana yang dikritik. Okay? Jadi sebab tu bila kita faham sejarah, kita tidak akan bergaduh. Okay? Baik. Maka tuan-tuan, orang sufi jangan marah saya sufi juga. Cuma kita kena sebutlah benda betul. Setengah orang sufi yang sejati mengatakan dia bukan sufi ni. Dia condong menggunakan pakaian sufi tapi tersesat. Sampai tak mau berkeluarga, duduk di atas gunung. Ada kerajaan yang nak play safe. Bagi dia, okey, kita tak boleh makan dah Kristian ni. Teruk sangat dah ni, kan? Maka apa kita buat? Penguasa Homs, Islam masa ni Islam dia. Apa dia buat? Dia bagi dia sponsor kuda kepada Kristian. Islam kaya, Kristian tak kaya. Okay? Maka penguasa Homs bagi kuda kepada raja, kepada tentera Frank. Dia sponsor. How come kita boleh sponsor duit kepada tentera musuh untuk serang dia balik kita? Homs buat. Bukan dia tak sayang Islam, dia sayang. Tapi dia lagi sayang negara dia berbanding agama dia. Untuk elakkan mereka ni marah main ke negara aku, lah ni baik aku pergi bawah, aku sponsor kuda agar mereka tak main. Okay? Okay. Satu. Tripoli di Libya. Dia dengar Homs buat macam tu. Homs ni di Syria kan. Apa dia buat? Dia pergi jumpa, Tripoli ni pun satu penyakit ya. Dia pergi jumpa dengan raja Kristian masa ni, panglima Kristian. Apa dia buat? Dia wujudkan perjanjian. Perjanjian apa? Sekarang ni kami sudi tolong Kristian. Okay? Tapi jangan serang Baitul Maqdis. Kita pergi serang Mesir. Sebab apa Mesir? Terus kalau tuan-tuan follow, tuan-tuan mesti ingat. Sebab apa Mesir? Sebab Syiah. Syiah. Sebab di Mesir ada Syiah masa tu. So bagi Tripoli, daripada hampa serang Sunni, lah ni jom kita Sunni, kita gabung dengan Kristian, kita serang Mesir. Syiah. Saya bukan Syiah lah. Tetapi berlaku dah hari ni. Berlaku kan? Berlaku. Saudi bergabung dengan US serang Yaman, tetapi sama je. Iran bergabung dengan Rusia nak serang ni pula. Sama je. Dengar kita Syiah baik, Syiah pun sama juga. Apa Syiah buat? Tapi menarik, Tripoli ni lagi menarik. Dia kata kepada panglima Kristian, lalu ni kita serang Mesir sebab dia sesat. Tetapi malahnya, Kristian serang dia dulu. Okay? Kristian serang Tripoli, Ranab. Okay, Tripoli Ranab, Kristian mengasaskan pemerintahan di sini, dan di sini Antioch, masa ni dia pada dapat ni. Ingat, Antioch, Homs, Tripoli, 3 dapat. Masa tu, Mesir ni Fatimiyah, tapi dah sakit baki dah. Fatimiyah masa ni tunggu masa nak Ranab lah. Okay, masa ni Fatimiyah di sini kan, dia kuat. Masa ni dia tengah kuat. Zaman ini, Fatimiyah dah tunggu masa nak Ranab. Tapi bila Tripoli diserang, saingan pasal mereka ni bersaing kuat ni. Maka bila Tripoli diserang, Fatimiyah cepat-cepat hantar askar dia terus pergi ke Baitul Maqdis. Tunggu di Baitul Maqdis. Okay, masa ni Baitul Maqdis tengah tegang. Siapa mentak ni duduk. Maka Fatimiyah hantar tentera pergi tunggu di Baitul Maqdis. Lepas tu, Fatimiyah hantar surat kepada panglima Kristian, beritahu, jangan bimbang my friend, Baitul Maqdis kami dah tawan. Kami Syiah, kami bukan Sunni, jangan takut. So, orang Kristian boleh main anytime. Orang nampak, dia play safe. Tu saya kata bukan Syiah bukan baik sangat. Sama je. Kami dah tawan Baitul Maqdis.
So Kristian awak tak boleh tawan, kami dah tawan lah. So awak welcome, you are welcoming to Baitul Maqdis, no problem. Syarat dah jangan serang kami lah. Kelingan dia kena serang. Apa kata Kristian? Kami dah tundukkan semua satu. Tiba-tiba kami nak ikut arahan hang. Siapa hang? Kerajaan kecil yang hampir mati. Maka sekelingan dia kena serang. Habis. Okey, maka 492 sebelum masuk Baitul Maqdis, depa masuk Ma'arah, kan saya katakan dalam tempoh inilah yang berlaku ni. Dalam masuk Ma'arah inilah yang saya kata tadi tu, Robert Payen tu kan, yang dia kata dia tak pernah menjangkaukan sampai tahun ni punya jahat orang Kristian. Dia Kristian. Tentu apa dia buat di Ma'arah? Depa merosakkan gadis-gadis, membunuh orang tua-tua, mencincang bayi-bayi, even depa makan. Even depa makan orang-orang Ma'arah. Makan, tuan, makan. Tak boleh bayang dengan logik akal lah. Kerana kemarahan mereka yang melampau. Tapi kita kena faham lah, Kristian yang datang masa tu ramai, kelompok yang ramai. So ada yang warok macam Dark Knight, ada yang gila, ada yang nomad macam Frank. So puak mana yang makan saya tak sure, tapi memang disebut dalam catatan sejarah. Barat sebut, Islam pun sebut. Memang Ma'arah ni dimakan. Dia makan daging. Tak cukup dengan makan daging, dia makan daging anjing-anjing di Ma'arah pula. Baitul tu. Tuan-tuan, saya baca laporan Robert Payen ni, dia kata apa? Baby yang menyusukan ibu, dia ambil, dia cincang, dia bubuh di lidi, dia buat sate. Tuan-tuan bayangkan kalau kita duduk dalam situasi ni, bagaimana pemerintah Ma'arah merayu, tolonglah. Senyap, siapa tak mau tolong? Lalah, bagaimana jadi sampai anak mereka dibuat sate. Bayangkan macam mana sampai tahap turun Islam. Tamim Ansari dalam kajian dia kata apa? Masa itu orang Islam tidak mengenal jihad itu apa. Jihad dia pun tak kenal. Pasal telah lama meninggalkan perkataan jihad. Okay? Sebenarnya ada manzikat, tapi manzikat ni Seljuk saja. Yang lain mereka dah tak peduli. Mereka hanyut dengan kebangsawanan, kekayaan dan sebagainya kan. Even masa ada ulama-ulama ketika era itu memfatwakan jihad, maka mereka akan kata jihad tu apa? Bagi mereka, bila Kristian serang, itu bukan serang atas misi jihad, atas perang salib. Tapi serangan itu hanyalah untuk mendapat tempat, untuk dapat makanan, orang gasar, dapat teh air. Bismillahirrahmanirrahim. Robert Payen sebut dalam catatan dia, di Ma'arah 70,000 orang mati dalam tempoh 2 hari. Harus diingat, zaman tu bukan zaman bom. Kalau zaman bom tak mustahil lah. Tapi zaman pedang, 70,000 within 2 days. Memang dahsyat lah. Tapi kedahsyatan lagi dahsyat masa nanti ni, Mongol. Hashashin, Hasan Sabah. Tak habis kan contoh dia kan? Dia masih ada, duri dalam daging. Tuan-tuan tahu kan, tuan-tuan pandai-pandai ni, de facto. Tahu kan de facto? Masa ni seluruh kerajaan Islam, Syiah ke, Sunnah ke, sesat ke, semuanya membenci Hashashin. Sebab Hashashin ni membunuh semua orang. Syiah kan kata Hashashin ni geng Sunnah. Sunnah pula kan kata Hashashin ni geng Syiah. Penyakit itu sampai sekarang kena kita. Masa tu Hashashin dengan Kristian, dia jadi sekutu yang de facto lah. Sebab Kristian bertempur dengan semua negara Islam. Hashashin juga membunuh raja-raja Islam. Dia ambil Syiah, dia ambil Sunnah, dia ambil sesat, dia ambil semua dekat, dia bunuh orang sikit. Maka secara tak langsung, dua ini mereka berhadapan dengan musuh yang sama. Maka Hashashin menjalankan kerja dia. Saya tak faham Hashashin ni punya modus operandi apa dia. Sebab dia tak boleh tengok orang Islam bersatu. Dia tak boleh tengok. Masa ini Raja Mosul, Sultan Mahmud, kalau saya tak salah, anak cucu dia lah. Sebab Kristian bila dia jajah, dia tinggalkan tentera dia, residen dia semua tu lah. Dia nak fokus on Jerusalem. So yang lain ni kena ratah lah. Sakit baki yang hidup masih ada lagi. Masa kita baru duk tingkatkan balik keimanan, keyakinan kita nak bersatu, lawanlah. Bangkit seorang Raja Mosul. Saya tak ingat, mungkin nama dia Sultan Mahmud ataupun nama dia lain. Tapi yang pasti Raja Mosul tahun 506. Tuan-tuan nak cari buat homework, 506 Hijrah, siapa Raja Mosul? Dia buat khutbah di sembahyang Jumaat, dia naik khutbah, dia tiupkan semangat jihad. Dia kata buang sebentar Sunnah, buang sebentar Syiah, buang sebentar apapun, bersatu atas nama Islam, kita lawan dulu Kristian. Lepas tu kita lawan sama-sama kita balik. Mesej tu. Kalau kita nak lawan sangat sama-sama kita, yes, lawan Kristian dulu. Ini lebih besar. Kalau saya sokong lah. Okay? Hapuskan dia ni dulu. Lepas tu kita nak berdebat sama-sama, kita berdebat lah. Lawan mereka ni dulu. Keluarkan barah ini dulu. Kan? Jadi tuan-tuan bila ada barah dalam badan, keluarkan dia dulu.
Hashashin tengok pengaruh besar. Khutbah di Mosul masa tu penuh. Datang wakil-wakil daripada negara-negara lain ni. Maka Hashashin hantar seorang lelaki tua yang mai sebagai penyamak peminta sedekah. Ini sejarah yang autentik. Bukan cerita berdongeng. Ini sejarah dalam dokumen. Peminta sedekah ini bila turun Raja Mosul, dia pergi suat mangkuk nak minta duit. Elok Raja Mosul buat keluar duit, dia tikam. Mati Raja Mosul, maka orang mai nak sabu dia pun tikam diri dia. Dia sebut Hail Hydra, dan dia mati. Dah Hail Hydra saya reka lah. Gamak Hydra tiru yang tu lah. Okay? Dia tikam diri dia dan dia mati. So orang mula mengesyaki siapa punya kerja ni. So mereka mula tuduh, ini mesti geng Raja Homs ni, ini mesti Raja Tripoli ni, dia tak mau Raja kita naik. Nampak? Bergaduh pula. Padahal Hashashin punya raja. Dia akan buat perangai tu. Okay. Zaman itu pemerintahan Hasan Sabah dah tak ada dah. Rashiduddin Sinan. Ataupun kalau tuan baca buku orang putih, dia tulis Sinon. The Sinon. Sinon itu Rashiduddin Sinan lah. Buku bahasa Arab dia kata Rashiduddin Sinan. Buku orang putih dia sebut Sinon. Orang yang sama, same person. Mereka 2 kali ceroboh masuk bilik Sultan Salahuddin. Tak berjaya lah. Tapi hampir mati lah Sultan Salahuddin dengan Hashashin. Nanti saya akan cerita kesudahan Hashashin. Sebab tu ada orang kata Hashashin ini versi macam-macam lah. Assassin lah, hashish lah. Tapi yang pasti mereka memang duri dalam daging di dalam pemerintahan Islam. Okay. Kita tak tahu apa mereka nak. Cuma mereka tak boleh tengok orang Islam bersatu. Tu saja. Sebab kalau orang Islam bersatu, mereka dengan mereka berkenal. Tetapi takdir Allah, mereka mati bukan di tangan orang Islam. Mereka mati di tangan orang kafir. Bukan kafir pun. Kafir ke? Bukan Islam, bukan kafir. Tak ada agama tu. Orang yang redah tu. Saya sebut tu ya. Monggol. Semua kuasa bergabung nak hantam Hashashin. Tak boleh. Sultan Salahuddin berkali-kali tak boleh buat. Hashashin terlalu power dia. Mai Monggol tentu dia tak peduli. Hebatlah. Kenapa saya berani puji Monggol? Ya, dia memang jahat. Dia bunuh Baghdad kan. Tetapi selepas pada tu kan dia masuk Islam. So bila dia masuk Islam itulah menjadi asbab Islam kuat. Ada sumbangannya. Tak pernah jadi dalam sejarah dunia mana-mana negara penjajah negara tu, dia masuk agama negara tu. Masih yang ni 1187. Yang ni 1099. Dia akan lari 12 pasal dia beza kat bulan. Baik. 506 Hijrah. 506 kat mana? Kat sini sikit kan. 506 Hijrah. Di sinilah bangkit seorang lelaki nama dia Nuruddin Zanki. Seorang ini nama Imanuddin Zanki. Ini Nuruddin Zanki. Imanuddin Zanki itulah yang mimpi Rasulullah tu. Yang Rasulullah mai jumpa dia beritahu orang nak korek kubur Nabi tu. Tapi Nuruddin Zanki pemerintah Edisia. Okey, ada kata Syria, tak apalah, samalah. Dialah lelaki yang meniupkan kembali semangat jihad. Ibnu Asir dalam buku tarikh dia cerita antara mujaddid yang dia pernah, Ibnu Asir ni dia tulis catatan seorang-seorang tokoh-tokoh Islam. Dia kata yang di dalam seingat dia selepas kematian Khulafa' Ar-Rasyidin, raja yang warak hanyalah Umar Abdul Aziz dan Nuruddin Zanki. Memang betul-betul warak lah. Warak, baik, meniupkan semangat jihad balik, mengumpulkan tuan-tuan. Dengan adanya dia sebagai pemerintah Edisia ni, dia mengimbangi kekuatan Kristian. Still tak dapat Baitul Maqdis. Tetapi Kristian tak boleh merebak. Merebak dia kawal, merebak dia ada. Tapi still Baitul Maqdis Kristian duduk. Tapi dengan adanya dia ini, Kristian tak boleh keluar. Dia terkepung dalam ni. Tapi dia still merintah. Sehinggalah Allah Ta'ala lahirkan seorang daripada bawah dia. Bukan anak dia lah. Melahirkan seseorang daripada bawah dia. Ini nama dia Yusuf. Okay. Yusuf ni sebut kalimat dia paling terkenal. Orang sejarah suka quotes. Dia kata apa? Nuruddin Az-Zanki adalah master dia. Yusuf ni tuan-tuan, dia duduk di mana? Dia duduk di Edisia jugalah. Berlaku pergolakan di Mesir. Bila Nuruddin Zanki naik, kan saya kata dia balancekan kerajaan Kristian. So dia dapat balik dekat Islam. Homs dapat, Tripoli dapat, Mesir dapat, semua dapat kat Islam balik. Kecuali Baitul Maqdis saja tak boleh dapat. Sebab bagi Kristian, tak apalah kami kalah kat tempat lain. Tetapi ini kami punya. Sampai sekarang dia buat. So, Nuruddin Zanki dapat balik. Semua dapat kita balik ni. Sebab Kristian menumpukan kekuatan di sini. Masa tu, Mesir secara tak langsung duduk bawah Edisa, Nuruddin Zanki. Zaman ini, saya tak ingat, 530 kot. Era ini,
Zaman ini Mesir berlaku pergolakan kuasa, perebutan kuasa. Masih Syiah, okay, tetapi di bawah kerajaan Sunnah. Maka Sultan Nuruddin hantar seorang panglima nama Sirkuh. Sirkuh ni pergilah ke Mesir untuk settlekan masalah ni. Siapa Sirkuh? Sunnah punya orang lah, panglima. Asaduddin Sirkuh. Asaduddin gelaran dia, singa agama. Asaduddin Sirkuh. Asaduddin Sirkuh untuk pergi. Asaduddin Sirkuh memang panglima terkenal, tapi dia berisi, dia tembun. Okay. Antara siapa lagi yang tembun? Muawiyah pun diceritakan dia berisi. Sebelum dia bertolak, diminta izin dekat Nuruddin nak bawa anak saudara dia. Yusuf ni anak saudara Asaduddin. Masa ni Yusuf dekat Edisa, apa dia buat kerja dia? Dia melukis, dia mereka lagu, dia melankolik punya orang. Dia lembut itu tidak, kasar pun tidak. Bila dia dengar berita-berita tentang orang Islam kena pukul, apa semua, dia nangis. Dia satu orang seni lah. Lembut. Bukanlah lembut patah ni, tapi hati lembut, jiwa lembut kan. Melankolik punya orang lah. Asaduddin Sirkuh kata kat anak dia, "Wei Yusuf, hang ikut pangah. Hang ni pelan lembut ni. Tak lagi jadi bawa pula produk ke apa, lagi naya pula." Lalu gitulah contoh kan. Maka Yusuf tu nak pergi mana pangah? Mai kita pergi Mesir, ada pergolakan kuasa, puak Syiah ni dia berebut harta, berebut kuasa. Sultan Nuruddin suruh kita pergi settle. Pangah nak bawa hang pergi, jom. Latih dia orang jantan sikit Macam tu lah contoh. Bawa lah Yusuf ni pergi. Tetapi itulah qadrullah, takdir Allah. Bila Allah Ta'ala letakkan kita di mana-mana tempat, itulah tandanya Allah Ta'ala nak sesuatu daripada kita. Nak jadi cerita, Sirkuh mati di Mesir. Tapi bukan mati perang. Mati, orang putih kata mati makan banyak. Kenyang sangat ni mati, sesak nafas. Orang putih tulis. Tapi saya ambil versi Islam lah. Dia diracun dalam makanan dia. Okay? Sebab orang putih tulis gitu sebab dia gemuk kan. Bahasa Mesir masa tu kaya dengan makanan semua. Sebab sekarang lah Mesir kaya dengan makanan kan. Sedap-sedap makanan Mesir. Plan asal dia, memang dia ni kena pergi settle untuk lepas settle balik lah. Tapi bila dah jadi Sirkuh mati ditanam di situ, Nuruddin pun nak balik lah. Yusuf pun nak balik je. Tetapi kerana bergaduh penguasa sama-sama mereka ni, Nuruddin kata, "No, you kena stay dulu Yusuf. Yusuf, you stay dulu di sini. Pasal mereka ni bergaduh tak habis ni, puak Syiah ni." Lala, Nuruddin buat keluar arahan. Sama-sama hampa ni buat undi tak percaya. Buat undi di parlimen, nak lantik siapa nak jadi ketua. Dalam kalangan Syiah lah. Tetapi masing-masing Syiah, katalah ada 3 puak. Siapa nak undi siapa? Betul tak? Of course masing-masing tribe akan undi puak-puak dia. Syiah sama Syiah berpecah. Dia kata Syiah bersatu, Syiah pun berpecah. Okay? Maka masing-masing tak nak undi diri sendiri, tak ada kesudahan. Maka sebulat suara mereka undi Yusuf yang sunnah ni. Sebab apa? Bukan sebab dia sayang sunnah, sebab Yusuf ni budak lembek, budak melankolik, budak lembut, budak muda. Kita undi dia, lepas tu kita kipah dia sikit. Masing-masing tahulah. Kemudian bila dia sunnah, dia duduk kerajaan Syiah, dia lembut, kita boleh guna dia untuk minta bantuan sunnah ni. Oh, kita boleh pakai dia. Okay, tapi silap. Once dah dilantik, watak dia bertukar 100%. Daripada Yusuf, nama dia dunia kenali sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Dia dapat di pemerintah Mesir, dia nak mimbar, dia kata apa? Ketika mana Allah telah memberikan kepada aku Mesir, Allah sedang memberikan kepada aku Baitul Maqdis. Itu ucapan terkenal dia. Daripada Mesir lah dia asaskan Ayyubiyah. Okey, kerajaan Ayyubiyah. Tuan-tuan bisa dengar tak? Tak bisa dengar kan? Korang dengar kan? Sebab nama Ayyubiyah tenggelam dengan besarnya nama Salahuddin. Even nama Nuruddin pun tenggelam dengan nama dia. Takdir Allah, mereka dua ni hampir lawan. Sultan Salahuddin, masa ni dia bukan sultan, dia gubernur. Dia pergi minta negara-negara bawa sultan-sultan ni, jom kita lawan dengan ni, terserang terus. Sultan Nuruddin bagus tetapi dia slow and steady. Aku tak mau lambat-lambat, mudah. Kita gabung, kita lawan terus, serang terus. Nuruddin kita man-man lah, slow-slow, dah dia tak peduli. Sultan Salahuddin ni. Baik, apa jadi? Sultan Salahuddin serang satu-satu negara. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi serang negara Islam lebih banyak daripada serang negara Kristian. Itu fakta. Orang akan marah. Tapi betul
Tetapi dia serang bukan kerana dia benci Islam. Dia serang ni raja-raja dengan Islam pengecut tadi ni. Nah, nampak pengecut sangat. Aku serang negara hampa, rakyat hampa automatik bawah aku. So, Ayubiah jadi besar. Macam Sultan Iskandar Sani, dia serang Pahang, dia serang Perak. Ni kerajaan kita ni. Kerana nak lawan dengan penjajah. Ajak lawan tak mau. Lalu aku serang dulu. Sorry, bukan Iskandar Sani, Iskandar Muda. Iskandar Sani anak Sultan Pahang. Iskandar Muda ambil, balik ke Aceh, jadi anak angkat dia. Okey, kita baca sejarah Melayu. Sama. Serang negara Islam bukan untuk bunuh, untuk jatuhkan raja dia, rakyat dia bawah bawah ni, maka dia jadi kuat. Itu tujuan dia. Dia serang, semua dah bawah dia dah ni. Qom jatuh, Tripoli jatuh, Mosul jatuh, Halab jatuh, semua jatuh. Semua dah masuk bawah Ayubiah. Ayubiah makin lama makin besar. Tinggal satu saja yang dia belum serang. Apa? His own boss. Bosku. Tuan-tuan, apa yang akan berlaku? Kita ceritakan minggu depan, insya-Allah. Bagi yang bertanya, adakah siri Empire telah pun berakhir? Sebab saya dah janji dengan tuan-tuan, siri Empire insya-Allah lah tak berakhir dalam masa terdekat. Cumanya di mana? Dia begini. Jadi banyak sekatan-sekatan yang berlangsung dekat platform ini terpaksa berhadapan dengan banyak potongan yang saya dipahamkan. Konten-konten pula bila disuarakan, contoh macam kita bercakap tentang negara yang sedang berperang ni, ada beberapa konten yang dipersekat dan diperbelok terus. Dan bukan semua yang kena, saya faham macam channel UNES Media Works tu dia dalam radar. Tuan-tuan pun fahamlah perbincangan kita tentang politik dunia, tentang Yahudi dan sebagainya. Itu kekangan yang dihadapi oleh UNES Media Works. Saya faham sangatlah sebab saya biasa dalam sana. Tanpa tapisan, tanpa iklan, kita nak mengajak tuan-tuan untuk kita beralih. Kita pergi kepada satu platform iaitu UNES Telegram X Unlimited. Maka siri Empire kita akan beralih masuk ke dalam itu. Tanpa iklan, tanpa tapis, tanpa lapik lah. Lagi cepat anda masuk, lagi cepat anda dapat akses. Empire belum mati. Assalamualaikum.